Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Ya, Labuan FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot Bicara Eksklusif untuk edisi hari ini, Isnin 4 Mei 2026. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih kepada anda pendengar setia Labuan FM kerana masih lagi memilih Labuan FM, suara pesisir anda di frekuensi kami 103.7, 89.4 MHz dan boleh ikuti penstreaman secara langsung menerusi FB Labuan FM dan juga kita ada di TikTok ketika ini. Ya, dan seperti biasa juga setiap hari Isnin ni kita bawakan topik Tok Ketua lah. Tok Ketua. Seperti biasalah, kalau minggu lalu kita bersama-sama dengan Ketua Kampung Lajau. Pagi ini kita bersama dengan Ketua Kampung Layang-Layangan. Masih lagi huruf L. L. L masih. Stand for layang-layangan, Betul. stand for Labuan. Betul. Okey, dan pagi ini kita sangat-sangat berbesar hati. Betul. Menerima orang kata kunjungan daripada Tok Ketua kita yang sangat-sangat mudah didekati, sangat-sangat mesra. Betul. Orang jangan ingat kalau kan berunding. Indah kamu ni orang boleh bawa runding, boleh bawa bincang-bincang ni orang. Ya dah sumbung ni. Apa-apa boleh atur semua. Boleh atur PM Siring, PM Tepi, PM mana-mana dia bilang. Okey, yang penting warga kampung layang-layangan, warga Labuan, ayo kita berikan sokongan dalam slot Bicara Eksklusif kita pagi ini. Betul. Bersama-sama dengan Tok Ketua Encik Faizal bin Lakat, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Layang-Layangan. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ketua? Sehat? Bagus, sehat, alhamdulillah. Nampak semangat tu Ketua. Sebenarnya semangat tu ada. Tapi masih lagi abak-abak ni orang. Tapi dia apa? Abak-abak tu boleh disimpan tepi tu. Dia mula-mula. Jarang-jarang kan? Dia jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku rupanya Ketua. Okey. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ketua kita, Ketua Faizal, kerana sudi datang ke Konti Labuan FM ini sebab kita akan mengetahui cerita yang ada di sebalik kampung layang-layangan. Betul. Sebelum kita beralih ke soalan mengenai dengan asal-usul nama kampung dan persempadanan dari kampung itu, kita mau berkenalan dulu sama Ketua Kampung Layang-Layangan ni. Jadi Ketua boleh kenalkan diri sedikitlah mengenai dengan Ketua. Okey, alhamdulillah. Saya Faizal Lakat, Ketua Kampung Layang-Layangan. Saya mempunyai isteri, anak 6 orang dan tentu sekali tinggal di Layangan lah, di Blok 6. Itu sedikit saya punya biodata diri lah tentang kampung, tentang diri saya lah. Mungkin semua pun banyak pun sudah tahu lah benda ni kan. Alhamdulillah ramai yang mengenali Ketua. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan sombong. Tapi kalau sebut nama Ketua Layangan, siapa yang dah kenal? Ya, dia salam perkenalan pun memang sudah kenal je. Ada juga yang kenal, ada juga yang indah tu sebenarnya. Okay, sebab kadang-kadang ya perumahan ada kan. Tapi indah pak, mungkin itu boleh diperbaiki. Betul. Indah kenalnya orang, makan dah cinta. Jadi orang inilah Ketua. suara dia, inilah wajahnya, inilah orangnya. Kalau kan melihat orangnya macam mana, kalau ada TikTok, lihat di TikTok. Kalau kan tengok di Facebook pun ada juga. Tapi kalau mau lihat depan-depan, pastikan berjumpa teruslah di Kampung Layang-Layangan. Kalau ada urusan yang penting kan dengan isu-isu kan. Betul. Okey, baik. Kita sudah kenal Ketua Kampung Layang-Layangan, Ketua Faizal. Jadi kita mau tahu pula cerita sedikit asal-usul nama Kampung Layang-Layangan ni. Dari mana Ketua? Dan juga persempadanan Ketua Kampung Layang-Layangan ni dari mana hingga ke mana? Okey, terima kasih. Layangan ni asal-usulnya tercetus namanya ni daripada dulu Layangan tu banyak burung layang-layang. Burung layang-layang. Burung layang-layang. Itu makanya mercu dan tandanya ni burung layang-layang dan pulau. Burung layang-layang tu memangnya orang berada ya di pulau ular tu. Sana yang berterbangan tu. Tapi ada juga cuma di setiap simpang untuk kampung itu dia lambangnya ataupun trademarknya adalah layang-layang, wow dan sebagainya lah. Kenapa itu? Mungkin boleh dikaitkan lah tentang aktiviti orang terdahulu yang mana mungkin pada ketika itu
musim berangin selalunya bulan 3. Okey. Jadi aktiviti bila menuai padi kan, dulu ada aktiviti menuai padi apa bersawah dan sebagainya. Jadi anak-anak dulu-dulu tu orang ni tua sudahlah. Kan? Jadi diorang ni mungkin main layang-layang. Jadi daripada situlah juga mungkin terkaitnya sejarah tercetusnya nama kampung layang-layangan itu. Tapi yang jelas tu mercu tanda kita memang burung lah dan pulau. Dan sempadan di antara layangan Sungai Labu adalah di Sungai Anggak tu. Okey, dan di Pohon Batu layangan ni ada di Pancur Hitam. Dan di Kilan yang sebelum naik ke layangan tu lah, sebelum naik bukit tu ada border di sana, ada tertulis di sana lah. Itulah persempadanan layang-layangan itu sendiri. Okey. Baik, jadi kita sudah tahu lah ya nama kampung layang-layangan ini berasal daripada burung layang-layang dan juga pulau yang ada terdekat di sana, iaitu pulau Ular. Pulau Ular. Tapi banyak ular tu benar. Cuma ularnya ni tidur yang siang. Siang dia tidur. Aku pernah tu. Okey. Tapi jangan dipijak lah. Okey. Dipatuknya payah. Itu je lah. Tapi dia matuk lah. Aku dia matuk kali. Tahu kali ya. Tahu ya kan kita orang kelayangan. Ani lalu dia. Dia dapat dia. Ya, indra penjara orang kena halau orang kan. Jangan tahu itu. Okey. Baik, itu boleh baibon boleh. Boleh ketua. Anda baibon dah ramai ketua. Okey, itu asal-usul kampung layang-layangan. Okey. Mercu tandanya memanglah burung layang-layang itu sendiri. Betul. Dan juga pulau dan juga berasal daripada aktiviti masyarakat terdahulu. Difahamkan ya? Dia simbolik main layang-layang. Okey. Okey. Baik, dan persempadanan juga kita telah sudah Ketua jelaskan Sungai tadi. Labu, Pohon Batu dari Pancuritan dan Kampung Kilan itu sendiri. Okey. Dan seperti biasa soalan ini sama juga kita ajukan kepada ketua-ketua yang lain ketua. Betul. Apa agaknya isu yang boleh diangkat mewakili kampung layang-layangan untuk perhatian kerajaan maupun pihak berkuasa tempatan, ketua? Okey. Kalau menyebut pasal isu-isu di kampung ini, kalau sebelum ini musim hujan, kan? Sebelum datangnya kemarau. Tapi hari ini hujannya baik. Alhamdulillah. Syukur dah. Sebatah berapa bulan dah hujan. Jadi yang pertama sekali tentang isu banjir. Tapi kita di peringkat kampung telah mengangkat benda ni ke Perbadanan dan seterusnya dengan Jabatan Pemparitan dan Saliran. Dan memang benda tu dikerjakan lah. Bila dikerjakan dapat diselesaikan lah. Maksudnya segala longkang parit tu dibersihkan untuk mengelak daripada perkara banjir. Jadi layangan tu juga orang memang selalu kerap lah bila berlaku hujan lebat, banjir kilat lah orang, mungkin disebabkan oleh hamparan daripada sisa-sisa ataupun sampah-sampah sarap yang memblok longkang-longkang. Tapi itulah orang, itu antara isu banjir. Dan sekarang ini yang kita lihat adalah bila berlakunya macam berangin, isu macam pokok yang belum lagi ditebang, yang kita sudah bawa dan angkat benda ni ke pihak Perbadanan untuk ditebang lah. Kalau diikutkan, memang saya difahamkan Perbadanan telah melantik kontraktor untuk menebang pokok yang sudah mungkin berusia lebih kurang 30 tahun. Jadi risiko untuk pengguna jalan raya itu sendiri memang tinggi. Takut melibat kemelangan jiwa kan dan sebagainya. Jadi kita di peringkat pengurusan dan pentadbiran kampung ini mengangkat benda tu untuk diambil perhatian lah, khususnya Perbadanan, agar dapat dilaksanakan secepat yang mungkin. Tapi alhamdulillah lah yang kalau diikutkan minggu lepas adalah cantasan dibuat untuk pokok-pokok yang dahannya mati dan sebagainya lah. Tapi penebangan keseluruhan itu belum dibuat sebab kita risau. Benda sudah besar dan banyak dahan yang mati, mungkin mendatangkan ancaman bahaya lah kepada pengguna, khususnya jalan raya lah. Dan isu-isu lain selalunya kita angkat ataupun ambil kutip daripada ketua-ketua blok. Ketua-ketua blok lah, melalui dia punya penduduk di setiap blok. Diorang akan bawa untuk kita bincangkan dalam mesyuarat bilangan seterusnya lah, yang selalunya kita akan bagi ataupun ketua blok akan angkat untuk kita rimak ataupun jadikan ia sebagai kita untuk menyelesaikan apa yang boleh kita selesaikan isu-isu itu
Tapi alhamdulillah lah selalunya macam yang selalunya ni yang berkaitan dengan kerosakan jalan, jalan kampung lah. Dan itu pun sudah kita angkat sebenarnya sebab kita akan salurkan maklumat kepada Perbadanan, KKDW dan ICO lah melalui Ahli Parlimen Labuan. Buat masa ini tindakan tu sudah banyak yang dibuat khususnya daripada KKDW dan ICO. Jadi alhamdulillah. Kita sudah dapatlahnya orang walaupun dah banyak sedikit sekurang-kurangnya mengurangi permohonan-permohonan ataupun isu-isu yang berlaku yang diutarakan lah. Okey. Alhamdulillah. Senang hatilah kita dengarkan. Panjang. Okey, Ketua. Ini kan Maknanya setiap isu yang diangkat oleh Ketua telah pun diambil maklum. Betul. Ada yang juga banyak tindakan yang sudah pun Dilaksanakan. Dan saya suka mendengar Ketua katakan tadi dia melantik ketua-ketua blok. Dia sebenarnya mewakili suara setiap blok itu. Betul. Dia meringankan sedikitlah tugas ketua kampung. Kan pergi ke Kandiaga setiap blok tu ketua banyak tu ketua kan. takut sekarang kalau diri mengagar takut kena ucap mengurat. Ada payah. Lain dia ketua kampung kan ni. Terlampau prihatinnya kan. Kan kayak ke rumah-rumah. Ada pulang pindah biar ceritanya dia tu. ketua blok. Jadi menarik sekali dengan pelantikan ketua blok tu boleh membantu lagi lah mengangkat isu-isu yang perlu diambil perhatian. Iya. Okey, baik, nanti kita akan sambung lagi semula cerita kita mengenai dengan kampung layang-layangan ini. Pada anda terus setia bersama-sama dengan kami dengarkan. Ini dia Salam Labon FM, suara pesisir anda. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif Labuan FM, suara pesisir anda, 9.29 minit pagi surat ketiga ini, dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, Ketua Encik Faizal bin Lakar, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Layang-Layangan. Ya, kalau di awal tadinya ketua abak-abak, tapi siapa tahu rupanya on air off air sama je berceritanya. Meriahnya lain. Semangatnya tu luar biasa hari ni. Okey, kalau tadi kita sudah mengetahui isu-isu yang diangkat oleh Kampung Layang-Layangan dan alhamdulillah kebanyakan sudah dapat tindakan sudah dibuat, dan kita ingin ke soalan yang seterusnya. Bila sebut Kampung Layang-Layangan ni, kita mau promosi ni Ketua. Apa kemudahan-kemudahan yang terdapat di Kampung Layang-Layangan? Okey, layangan tu dah jauh besar benar lah. Tapi yang selalu orang pergi adalah di Pantai Damai. Okey, Pantai Damai itu pun sekarang ini telah dibangunkan oleh Perbadanan dari sudut rekreasinya dan nampak cantik. Ada satu menara tinjau tu konon-konon boleh melihat lah lebih tinggi daripada paras tanah. Dan view untuk melihat laut tu bila air jernih nampaklah dasar. Bila ia dalam keadaan yang jernih lah. Ikan aku naik hari tu ikan dah nampak lah. Kalau aku nampak ikan tu aku pancing tu terus. Awas. Ya. Ndak berapa nampak. Mana Ketua akan berpadah di sini kan? Kedapatan dia. Ndak berapa biar rezeki kita kongsi bersama. Dan selain daripada itu taman-taman itu sendiri ialah boleh jadikan tempat orang rekreasi macam jogging petang-petang kan. Dan kita ada lagi bukan juga sedikit lah kemudahan. Kalau sebut kepada kemudahan ni, tentu sekali yang pertamanya masjid lah kan. Betul. Kemudahan ramai. Jadi dan bomba. Tentu sekali yang asas tu jalan raya tu memangnya orang kira macam ndak lagi ada yang perlu memang ada lah wujud dan dampak. Lampu, cuma mungkin selain daripada kemudahan lain tu yang saya ialah selain bomba, klinik. Dan kita ada padang bola dan sebagainya ni lah, gelanggang petong kan, yang boleh orang luar boleh kalau Sabtu dan Ahad. Kalau mau join ataupun belajar main petong boleh juga tu. Sewa saya bolanya tu basi. Bukannya batu lah. Petong kan. Barat juga tu. Ya ada kategorinya juga tu. Jadi banyaklah kemudahan-kemudahan yang ada terdapat di layangan tu. Sekolahnya, sekolah agama ada, sekolah rendah pun ada.
Umpamanya macam hampir lengkap lah kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan oleh penduduk. Ada kedai runcit untuk orang membeli belah kan. Jadi aku rasa macam keperluan untuk di layangan tu sendiri sudah nampak macam hampir kepada mencukupi kepada keperluan. Okey, jadi maksudnya di sini kampung layang-layang ni sebenarnya menjadi tumpuan utama lah ya bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk para orang ramai datang kira-kira dari dalam ataupun luar Labuan sendiri. Memang menjadi satu tarikan. Kalau mau tengok sunset pun pergi Taman Damai. Ya betul, sunset. Memang Lupa aku menyebut. Dia ada frame-nya tu. Boleh bergambar di sana. Memang cantik. Ya lawak satu. Cuma mengkali biring matahari tu macam lari sudah sedikit. Iya kah? Boleh sahabat betul kah? Mau angle-nya kalau kena adjust kamera. Lari sedikit Bambi watir juga kadang-kadang. Apa ya ni ya? Okey, jadi mungkin kebetulan anda baru saja datang ke wilayah Persekutuan Labuan, ingin menyaksikan keindahan sunset di Labuan, datang saja ke Kampung Layang-Layangan. Betul. Macam kita pun kalau rakan-rakan kita dari Semenanjung datang pun memang tempat Kampung Layang-Layangan menjadi tumpuan juga bawa rakan-rakan kita dari Semenanjung kan. Betul. Okey, baik itu mengenai dengan kemudahan-kemudahan yang terdapat hampir di kampung. Lengkap semuanya. Hampir lengkap semuanya. Jadi kita masuk pula dari segi bantuan pula ketua. Apakah antara bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui ketua sendiri? Sebenarnya permohonan ini memanglah kita macam biasa kita akan proses ataupun mengambil info maklumat daripada ketua-ketua blok. Bagi permohonan yang berbentuk kegunaan awam. Menyeluruhlah maksudnya kan seperti permohonan jalan simen, kalaupun jalan-jalan yang rosak yang perlu diperbaiki sudah diangkat, tinggal menunggu ataupun sekarang ni ada sudah yang berbuat lah. Cuma sekarang ni kita mau mungkin boleh maklumlah kepada penduduk Kampung Layangan ini kadang-kadang marah juga. Diorang tu memohon jalan, rumahnya sebuah. Untuk pengetahuan penduduk Layangan, penduduk di Labuan ni lah, mungkin khususnya juga kerajaan masih lagi mengekalkan sebenarnya. Yang saya tahulah kalau sebuah rumah ni payah. Mohon jalan simen untuk sebuah rumah ni payah. Tapi saya pernah jugalah kadang-kadang kalau terlampau atau permohonan tu mendesak, kita akan cuba angkat kelulusan tu di peringkat perbadanan ataupun kerajaan sendirilah. Tapi adalah sepatutnya yang kita boleh angkat untuk jadikan ia sebagai justifikasi. Kenapa perlu? Macam dulu ada 1-2 kes permohonan jalan simen yang saya terpaksa ataupun saya paksalah perbadanan untuk buatkan juga. Kenapa? Contoh Layangan dia dari sudut geografinya dia berbukit, gaung bukit, gaung bukit. Jadi contohlah kalau orang tu rumahnya di bawah bukit, kan? Jalan dia atas, rumahnya di bawah. Bukan contoh, memang iya pun. Kan? Jadi benda ni yang selalu kita lihat bila hujan. Keritanya tu tidak boleh turun. Betul. Kan? Ditaruhnya keritanya di atas bila hujan dan dia turun untuk ialah ke rumahnya. Berpayung bapa yang kita risaukan, yang saya jadikan alasan kuat hari itu sampai dapatlah, iaitu bayangkan kalau orang tu mengandung, kan? Dia turun tapi tergelincir. Warga emas. Warga emas. Kalau mengandung terberanak kali dua. Kan? Jadi kita risaukan di sudut keselamatan. Betul. Warga emas. Contoh juga bawa gas. Habis gas. Naik ke bukit, turun bukit. Lalah. Benda-benda tu yang membolehkan. Jadi macam permohonan lain saya tambah macam terlampau banyak. Itu saya pun sudah uraian yang banyak. Contohnya orang kampung boleh, contohnya macam memohon bantuan pembaikan rumah. Kita akan salurkan kepada KKDW. Baik. Okey, dan kalau macam memohon rumah sebiji ataupun rumah barulah sebab tidak mampu dan sebagainya dan layak untuk beliau memohon, kita akan hantar kadang-kadang melalui KKDW dan juga Mawib lah. Tapi buat masa ni macam Layangan sudah macam bantuan rumah tu ada 3 sudah tu. Selain daripada Mawib pun ada sekarang ni sedang membuat juga di Layangan tu, membuat rumah sebiji baru. Itu antara permohonan yang kita angkatkan dan dapat lulus, alhamdulillah lah. Selain daripada permohonan rumah, permohonan repair rumah, apalagi aku pun sebenarnya soalan itulah membaca soalan. Jadi baru akan mengingat-ingat, kan. Tapi yang aku nampak selalunya orang memohon bantuan macam Baitul Mal, kita menyain saya lah, mengesahkan yang mereka ini adalah penduduk Layangan dan
Cuma ialah kadang-kadang kan diorang justifikasi, diorang letakkan diorang punya pendapatan. Kita just lihat benda tu kalau logik lah. Ataupun biarlah pihak yang tertentu sebab diorang boleh semak melalui KWSP, melalui apa. Kalau diorang ni kata 500 diorang punya pendapatan, kalaupun memang diorang dah bekerja, layaklah mungkin kan. Itulah antara yang boleh diangkat, yang kita boleh salurkan. Tapi lebih kepada kalau boleh kepada penduduk Kampung Layangan itu sendiri, gunakanlah saluran seperti ketua-ketua blok ni lah untuk mengangkat. Kita akan bawa dalam mesyuarat, sebab kita bermesyuarat setahun 6 kali. Kadang-kadang bukan lagi 6 kali, 8-10 kali kadang-kadang, sebab dia bergantung kepada keaktifan kita punya program. Itulah antaranya. Mungkin boleh ditambah pada masa akan datang, ataupun datang sendiri jumpa saya lah. Betul. Mudah. Antara bantuan-bantuan yang boleh dimohon oleh warga Kampung Layangan sendiri. Dan tapi ialah semua permohonan itu dia fokus kepada kelayakan anda juga sebenarnya. Betul. Okey, dari segi kerjasama orang kampung pula, Ketua, macam mana? Okey, Keindah. Kerjasama warga Kampung Layang-Layangan setakat Ketua jadi Ketua Kampung. Membaca aku tadi TikTok bah. Jadi macam pikiranku macam alih-alih. Tapi tidak apa, kerjasama yang saya nampak buat masa ini itu, makanya kita selalu buat program. Kita melihat dari sudut bila ramai dan ramai. Macam mana kita mentes ialah contoh kita buat gotong royong. Gotong royong kalau setakat buat masa ini ke semua blok yang telah melaksanakan gotong royong 2 bulan sekali ni, memang jelasnya orang angka, kalau satu blok tu angka ratus lah. Alhamdulillah. Nda juga 3 orang lah. Kalau 3 orang hanya tu lalu panjang rumputnya tu. Kan? Betul. Itu antara kerjasama yang kita nampak. Dan yang keduanya program sambutan raya baru-baru ni. Tapi minta maaf, dah terjamput terpulang kan. Pandai kelupaan bang. Sedih kami Ketua. Sedih Allah. Bukan ada ke hari tu? Apa tu? Raya lapas kali Ketua, bukan tahun baru ni. ni ada. Nada Ketua. Sedih kami Ketua. Dapat lepasan ni aku ingat ni kamu. Gara-gara kamu panggil aku ke radio ni, ingat ku ni kan kamu darah. Okey tu Ketua. Lupa ni cuai tu cuai. Tapi itulah, alhamdulillah, maknanya kerjasama dari warga kampung setakat ini yang terbaik. Memang terbaik lah. Memang terbaik. Okay. Tadi Ketua ada sebut juga mengenai dengan kalau pasal program kan. Apa program terdekat di Kampung Layangan Ketua? Okeylah, kalau kita macam bagi peluang sikit. sekarang ini kita sebenarnya ia terkait dengan aspek ekonomi lah. Yang mana perancangan kita tu, tapi bukan dalam masa terdekat ni, mungkin dalam bulan 11 kan macam gitu. Kita dengan kita minta kita punya belia kita, dan belia kita ni pun merupakan EJK kampung juga, untuk melaksanakan carnival, mini carnival yang pernah berlaku 2 tahun lepas, yang mana kita datangkan program bersama agensi-agensi kerajaan dan seterusnya, macam panggil artis juga lah. Panggil artis dan sebagainya kan. Cuma layangan tu bila kita buat dia di jam. Jadi aku pun macam mana mau menyelesaikan masalah bila kita buat aktiviti ramai, parking pun kurang. Jadi macam orang akan lalu datang dan pergilah. Dan kita mau kalau boleh program yang kita buat tu orang stay sampai bertahan sampai selesai. Jadi itulah mungkin yang terdekat ni kita akan buat program carnival lah. Sekurang-kurangnya setahun sekali, sebagai orang satu tarikan aktiviti besar kepada Kampung Layangan. Dan kita minta kalau boleh pelancongan melalui IMITI. Kita minta kalau boleh bekerjasama dengan kita supaya memasukkan layangan tu sebagai satu macam tarikan ataupun pelancong untuk datang masukkan dalam kalender pelancongan. Mungkin sedang dibincang lah, tapi baru-baru ni bincang sudah sama pengarah Mutik tu. Entah tiba-tiba pindah terbelangnya. Ini apa kan? Boleh sama di sini. Minta maaf pengarah yang terkawai. Ekonomi mungkin aktiviti-aktiviti program lain, sukan ke Ketua, macam mana? Sukan tu macam kudangan ada kejohanan petang. Petong ada yang menyebut di TikTok. Tadi ada aku promosi itu sebenarnya. Petong tu memangnya orang tiap kalau tidak silapku sebulan sekali ada saya diorang buat. Kan? Dan gelanggang petong tu pun semakin upgrade lah, berlampu sudah tu. Jadi orang boleh main malam. Kadang ni jangan main siang. Kalau kau main siang boleh minum air banyak-banyak. Kali kadang hitam kadang bola tu bukannya arah landing ada ia punya apa yang bola damit namanya apa tu kan? Cok. Apa kan namanya tu? Anda sampai ke sana. Lain tujuannya. Rumah orang pulang arahnya kadang. Jadi kita tidak mau benda-benda yang
Sukan untuk sukan, kan? Untuk kesihatan. Betul. Tapi betul tu payah tu. Jalan batis tu. Ulang-alik diorang main 4 jam. Suka diorang tu. Keselamatan perlu diambil kira perlu lah. diambil kira juga. Sebagai pengurusi petong tu Jol, selesai. Sabut lagi wah. Ada kan? Nak si Jol cuai si Jol ni. Sebelum kita mengakhirilah bual bicara kita pagi ni, Ketua, yang terakhirnya harapan Ketua sendiri sebagai pengerusi JPKK untuk melihat kampung layang-layangan terus maju dan aman. Harapan Ketua maju sendiri. dan sejahtera betul kan. Bahagialah. Gembira. Okey, pertama sekali kita memang kita macam meletakkan diri kita ataupun Jawatan Kuasa Kampung, AJK Kampung ini akan melaksanakan servis kepada penduduk kampung. Itulah perlu juga kita pandang yang AJK kita ni bertugas sukarelawan. Okey, mentadbir dan memajukan kampung. Dan harapan kita ialah kerjasama daripada penduduk tu lebih penting. Untuk memastikan aktiviti yang kita laksana dapat membuahkan hasil. Dan kita harapan kita seterusnya ialah melahirkan penduduk ataupun orang kampung yang hidup dalam keadaan yang bahagialah. Bahagia ni luas maksudnya kan. Aman, damai dan sebagainya. Jadi macam perkara ini bukan saja sepatutnya dilaksanakan ataupun dibuat tugas ini oleh Jawatan Kuasa Kampung. Peranan daripada penduduk tu terkait untuk sama-sama. Dan seterusnya macam badan lain macam masjid ni, Jawatan Kuasa Masjid. Alhamdulillah buat masa ini kita apa-apa program yang berlaku di masjid kan. Sebab AJK-nya ia juga AJK JPKK dan ia juga AJK masjid. Jadi sekarang ni kolaborasi di antara dua ni sudah semakin hebat. Dan permasalahan dari sudut kadang-kadang ada kematian, ada meninggal dan sebagainya itu dapat diatasi lah. Dan lagi ada ni. Dan yang lebih penting ialah kita mau melihat belia-belia kita lah. Terpelihara daripada benda-benda yang kurang baik melalui program-program yang kita laksanakan lah. Dan kita sentiasa bekerjasama lah dengan jabatan ataupun agensi penguatkuasa khususnya macam polis untuk memastikan keamanan kampung, kecurian dan sebagainya ni kita memang tekankan habis dan kita tidak mau melihat belia kita ni rosak di awal. Dan kita harapkan ialah belia kita ini terdedah ataupun dimulakan dengan aktiviti dari sudut kerjaya. Selepas diorang belajar habis SPM, diorang masuk universiti dan sebagainya dan kerjaya. Jadi itu harapan kita yang lebih menyeluruh lah, orang yang lebih long term. Okey, baik itu dia harapan daripada Ketua sendiri. Dia mengharapkan juga warga kampung tidak kira peringkat umur apapun, kerjasama dan juga tanggungjawab sebenarnya sebagai warga kampung itu bukan saja di kampung layang-layangan ini juga dia fokus kepada seluruh kampung, merangkumi seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Betul. Okey, apapun kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Tok Ketua kita hari ini, Encik Faizal bin Lakat, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Layang-Layangan. Terima kasih Ketua. Sama-sama. Selesai juga akhirnya Ketua. Selesai ya? Ni mau tinggalkan menyanyi ni? Tinggalkan menyanyi saja. Itu off air lah. Kita buat di TikTok lepas ni. Itu dah on the live. Kita buat di TikTok. Boleh. Macam ada. Okey, apapun itu anda terus kekal bersama-sama dengan kami akan kembali selepas ini dengarkan ini dia. Salam Fadian. Ceriakan pagi anda.